Apa khabar semua? Jom kita mulakan kupasan pantas asas sains komputer tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan bongkar satu rahsia. Rahsia paling besar dalam dunia programming. Korang pernah tak? Masa tengah scroll TikTok atau main game tu, tiba-tiba terfikir, macam mana benda ni dibuat ya? Atau macam mana aplikasi alarm kat telefon kita tu boleh berfungsi? Nampak macam magic kan? Tapi kan, sebenarnya ia bukan magic langsung. Ada satu resipi rahsia. Ya, resipi. Dan semua programmer pro kat luar sana guna resipi ni untuk bina apa sahaja aplikasi yang korang boleh bayangkan. Dan resipi ni ada 5 fasa ajaib. Bukan 10, bukan 20, cuma 5. Senang je nak ingat nombor ni kan? Okey, jom kita bedah siasat resipi rahsia ni. Secara rasminya, kita panggil ia 5 fasa pembangunan atur cara. Dengar macam skema sikit, tapi percayalah, lepas ni, korang akan tengok semua apps dengan cara yang berbeza. So, apa dia 5 fasa tu? Pertama, analisis masalah. Kedua, reka bentuk atur cara. Lepas tu, pengekodan. Nombor 4, pengujian dan penyah pewijatan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Jangan risau, kita akan go through satu-satu. Baiklah, jom kita mula dengan fasa 1 dan 2. Kenapa sekali harung? Sebab dua fasa ni macam kembar siam, memang tak boleh dipisahkan. Inilah fasa kita merancang, fasa atas kertas. Okey, fasa 1, analisis masalah. Benda paling penting kat sini ialah kita kena betul-betul faham apa masalah yang kita nak selesaikan. Kita kena jadi macam detektif, siasat apa sebenarnya yang pengguna nak dan perlukan. Contoh mudah. Katakan masalah kita ialah macam mana nak kira harga barang lepas dapat diskaun. Nampak macam senang kan? Tapi kita kena fikir, apa input yang kita perlukan? Apa output yang kita nak tunjuk? Semua tu kena jelas dari awal. Bila dah faham masalah tu, baru kita boleh masuk fasa 2, reka bentuk. Kat sini kita tukar topi, kita jadi arkitek pula. Kita lukis plan, kita buat blueprint untuk program kita sebelum kita pacak tiang pertama. Tengok ni, untuk masalah diskaun tadi, plan kita lebih kurang macam ni lah. Mula, lepas tu dapatkan harga asal dengan peratus diskaun, kemudian kita kira harga akhir sekali paparkan harga akhir tu. Simple kan? Inilah yang kita panggil pseudocode, plan dalam bahasa mudah. Okey, plan dah siap. Sekarang masanya untuk jadikan plan ni satu realiti. Jom masuk fasa 3 dan 4, pengekodan dan pengujian. Kat sinilah construction sebenar bermula. Fasa 3, pengekodan. Ini part yang ramai orang nampak cool. Kita ambil plan atau pseudocode tadi dan kita terjemahkan dia ke dalam bahasa yang komputer boleh faham. Contohnya macam bahasa Python ke Java ke, mana-manalah. Nampak tak? Logik kira diskaun yang kita rancang tadi tu, bila dah jadi kod, mungkin cuma jadi satu baris macam ni je. Inilah magic pengekodan yang sebenar. Nampak simple, tapi sangat-sangat powerful. Dah siap kod? Sabar dulu, belum lagi. Kita kena jadi quality control atau pengawal kualiti pula dalam fasa 4. Fasa ni kita panggil pengujian dan penyah pepijatan. Maksudnya, kita test program kita, cari apa-apa yang tak kena, kita cari pepijat atau bug dan kita hapuskan dia. Macam mana nak uji? Macam ni. Kita masukkan input, contohnya harga RM100, diskaun 10%. Kita dah tahu jawapan yang betul patutnya RM90 kan? So, kita tengok output program kita. Kalau keluar RM90, cun, tanda hijau, lulus. Kalau keluar nombor lain, ada pepijat lah tu. Kena cari dan betulkan. Okey, program kita dah berfungsi dengan cemerlang, dah tak ada pepijat. Misi selesai ya? Nanti dulu. Ada satu lagi fasa terakhir. Fasa yang paling penting, tapi selalunya orang paling malas nak buat. Iaitu fasa dokumentasi. Apa benda dokumentasi ni? Senang cerita, ia macam kita tulis buku panduan. Ada 2 jenis. Satu, panduan untuk programmer lain supaya diorang faham kod yang kita tulis. Dan satu lagi, manual untuk pengguna. Macam mana nak guna app kita ni? Jadi, kenapa benda ni penting gila? Sebabnya, ia bantu kalau kita kerja dalam tim. Ia memudahkan hidup kita sendiri kalau nak baiki apa-apa setahun 2 lagi. Dan paling penting, ia jadi panduan untuk pengguna. Kalau tak, macam mana orang nak guna kan? Jadi, nampak tak flow dia? Daripada satu idea kosong, kita lalui 5 fasa ni dan boom, terhasillah sesuatu yang hebat. Jangan rasa benda ni susah sebab korang pun boleh buat. Jom kita recap laju-laju 5 fasa ajaib ni. Analisis, kita faham masalah. Reka bentuk, kita rancang jalan penyelesaian. Pengekodan, kita tulis kod. Pengujian, kita cari dan baiki ralat. Dan dokumentasi, kita tulis laporan dan manual. Ingat 5 ni je.
Dan ingat, tak kisahlah app tu canggih macam mana pun, semua app hebat yang korang guna hari ni, semuanya tanpa terkecuali bermula dengan 5 fasa asas ni. Memang tak ada jalan pintas. So, macam mana? Dah rasa bersemangat nak bina app sendiri? Dah ready untuk next level? Kalau jawapan korang ya, jangan lupa follow untuk kupasan bab 2 ASK nanti. Kita jumpa lagi.